hari ini saya membuka rasmi Anggrek Mall punya Mara Digital. Mara Digital yang kedua. Selepas Mara Digital pertama di bangunan Menara Mara, di Anggrek Mall ini merupakan Mara Digital yang kedua. Ya, walaupun sepatutnya kita buka pada 26 hari bulan Jun, tapi kerana waktu itu tidak sesuai, walaupun saya janji nak buka 26 Jun, jadi hari ini secara rasmilah Mara Digital ini dibuka. Sebenarnya sebelum ini pun dah 2-3 minggu yang lepas mereka telah pun memudahkan penjagaan. Jadi untuk Mara Digital di Shah Alam ini kita ada 32 booth untuk sama ada menjual produk seperti telefon, komputer, laptop, aksesoris untuk telefon, malah ada tempat untuk repair pun. Ada 2 booth yang menyediakan untuk repair telefon. Dan ini merupakan pasar pertama, kerana pasar kedua nanti seperti saya sebut tadi ialah untuk syarikat-syarikat telco seperti Celcom, Maxis dan sebagainya, untuk menjadikan Mara Digital di sini sebagai tempat pusat pembayaran bil. Jadi seperti yang saya sebut tadi, Mara Digital ini akan menjadi pusat sehenti bagi produk-produk IT, gadget dan sebagainya. Ya.